makan dekat Shell. Kita beli roti ni banyak sikit. Lepas tu ni juga. Yeah, sebab roti ni sedap gila. Kita selalu beli time sekolah. So yeah. Ni. So let's eat. Let's makan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baru perasan saya lupa bawa tripod. So kita orang kena cari cara macam nak record. Kau yang cari cara? Saya cari cara. Sebab saya tak nampak tripod tu kat mana. So saya tak perasan. Yummy. Sekarang je sibuk tak pernah kami. So most of the time akan nampak macam kamera dipegang. Agak pegang kamera. Bila duduk. Ha? Kita orang dah sampai Pening. And our first stop is this kedai kawan kakak I. So let's go. Saya nak beli aiskrim. Kita tahu nak asam boy ke. Ni apa? Oh ni green tea strawberry. Ada green tea strawberry. Dia cantik dukik. Haiwan tu kan? Purple bawah. Oh. Ini jeruk. Ini strawberry. Jeruk is what? Jeruk lah. Ni berry buat apa tu? Burst. Yelah berry apa? Ni apa? Ni apa? Nak berry brush. Cuki-cuki. Oh dia I nak ni. Berry brush satu. Saya nak asam boy lah. Asam boy satu. Dua. Kita orang beli tiramisu. Yeah. It's good. So kita dah tukar driver. Ada I pula bawa. After 5 hours, okay? After 5 I hours. can't believe I can drive for 5 hours. Like, wow. So we're going to lunch Yes. Pakai ni. Apa saja dia? Kita makan. Jalan. Jambatan nombor 2 kat situ. Kita orang kat nombor 1. Dia kalau jawatan dulu. Lepas jambatan Lamer. Yes. Sibuk memang. So kita kena beratur. Start beratur. Waiting. Dan MP. Dapat guys? Ayah apa? Teo Ice. Kita bayar. Ambil papa ada satu. Yes. Order air. Yes. Let's go. Oh, bayar kat sini. Lepas tu kita dari tempat, jom. Kita orang semua bukan jenis makan banjir, so semua sikit-sikit je. Itulah tukar air dia punya kuah ni. Tukar dengan nasi kan? Tu kering sangat macam kau. Tak tukar kari lah. Kan? Dia letak kecap-kecap ni kan? Tak kari. Parking dia betul-betul depan guys. Korang kena melintas nanti dia orang jaga parking for Dins Maju tu lah. So good. Really good. Wah, dia begitu sampai pun. You. Next stop. Is here.
Penang Road. Bukan no. No. Berjalan-jalan di Street of Penang. Dekat sini pun beratus juga. Dalam sikit. Shorter than the oh, sorry. Kita ada ni. Itu air. Yes. Ni beratus dalam 5 minit kot. Tak sampai 10 minit kan tak? Tapi oyster tak ada. Cucek. Selesai. So first food laksa. So kita nak ambil dua ni. Yes, beli dua ni. Dia tarik. Bayar. Yeah. Ini saja. Dia ada banyak. So kita ambil ni dengan ni pedas. Kita nak berjalan sekejap before pergi hotel. Orang kata saya cantik Oops. Orang kat sini baju this everything is so nice. This is the hotel we stay in. Sampai hotel tengah visit. Cantik. Cantik ya. Dia punya ni sebab dia heritage punya apa tu buildings. So dia macam wow. Sangat cantik. Sangat cantik. Lepas tu dia 2 tingkat je. Allah, sorry. Dua 207. Let's see the room. Tapi cantik tau. Sangat macam untuk dijaga. Oops. Okay, wow. That's good. Then, hello. So this is the bilik. Okay lah untuk tidur. This is the bilik air. Let me open. Ni tak menyala pun. Main light. Yes. Bilik air dia ada ni. Lampu menyala. Gitu, boleh bergambar. So kita ada hotel ni. Hotel ni kita orang duduk. Budi ni sangat cantik. So yeah. Kita duduk level 2. So bilik kita orang kat situ. Yes. Sangat pretty. So hi guys. So kita orang sampai for dinner dekat Biru-Biru Island. I don't know. So yeah. Nampak dah. Kita tak nampak sunset tau. Dia gila. Kita orang nak sunset tapi kita orang terlambat. Sangat lambat. So dengar laut je lah So let's go. Kena 2 je lah. Nak ada apa? Pizza? Pizza 1 je lah. Ni idea. Pizza 1 je? Yes. Pizza Boleh? Pepperoni pizza 1. Dah. Satu lagi lah. Semua laut okay? Wah, this is the vibe.
So we order fish and chip, pepperoni pizza, and then 3 air. Makan-makan sama mereka. Dia tak guna fish dory. Ayo. So rasa macam ikan kat kedai. Mama. Wah. Dia sedap. Dia tom yum. Tom yum. Ada tom yum ni. Kita rasa yang sini. Wah. Kan? Tak ni macam Kau ramai. Kita pergi ramai tu tu. ini semua apa kan? Ya, ayah pergi view dah tu tak ramai lagi lah. Okay, parking. We're going to parking. Stop and read you. Oh, dia banyak kedai eh? Banyak kan. Kau nak tahu ke? Oh, tu ada tunjuk api. Bermacam-macam di sini. Alright, everyone ready? Come on, make some noise! Alright, music! Alright, I'm gonna count in 3, 2, 1. Let's live tonight like fireflies, and we'll light up the sky. We disappear and pass the cloud. You're beautiful. Thank you so much for celebrating with Fire Nak dengar suara dengan cahaya tu je guys. Di belah sana, tahu nampak tak? Ada ni. Di sini pun tak ada. Selesai. Tapi sama Hari Merdeka Malaysia. Hehe. We are back at this kedai. This is the first one. Oyster omelette. Ada oyster. Nampak tak? Ada oyster. Kau gila kan? Sedap. Membuatkan dia tak rasa. Dia tak rasa. Sekejap, sekejap. Yang ni pun. This one. Makan nak. Tapi telur dia sedap lah.
Sedap kan? Cuma ni kena makan with telur. Dia orang makan telur kalau boleh nak bagi aku. Hi guys. Kita orang tengah jalan nak pergi photo booth. So dia straight je, lepas tu kena ke kiri kanan sebelah. So ya, dia macam ada panas tapi tak adalah macam terik sangat. So okey je nak berjalan. Kita nak sampai dah guys. Dia sederet kedai-kedai ni je. I'll bring you. Itu guys, can you see it? Photo pause. Mari kita berjalan hingga ke sana. Kedai tu buka 24 hours tau. So boleh je datang bila-bila nak datang. Let's go. That's it. Yay, we are here. Photo pause. That's good. We can try this. Sampai. Yes. Sampai kerennya. Okay. Benda ni boleh pilih ke? Oh, berapa kali ni aku rasa. Oh, RM14. Satu Oh, je lah. satu je lah. Okay, tak apa, satu. Okay. Please select Next. the sticker you like. Stickers. Wow, Oh, cute. yo, boleh edit stickers. Tak nak ni bangka. Favorite person. Okay. Nice. Print. Printing in progress. Please wait. Printing. Here. Yes. Wah, cantik. This is the vibe guys. Ini tempat ambil gambar. Yang tu. Sedepan ni ada lagi. Sini. Okay, kita dah ambil gambar. Pantas kilat kita ambil. So kita nak jalan balik to the car. Okay. Ni baru rasa panas ya. Sini dah berpeluh dah. Tapi tak apa. We can do it. Okay, aku tak peduli kau kerana jari kecuali ini. Kalau tak mana nak sarung cincin itu yang paling penting. Itu belah sana lah. Itu je. Tengah-tengah tu. Kita di atas jambatan Sudah. sudah. Belah sini area apa? Oh, betul lah. Jumpa yang design mall kat sini. Aku tengok jadi design Villa Outlet Mall ni ada design. Weh, kat belakang cantik weh. Design. Wih, lawa dia ni. Nampak lawa. Ini baru nampak je lawa. Kenapa semalam tak nampak? Kita park dekat parking perempuan guys. Ada. So kita nak pergi Imat dengan Inside Scoop. Let's go. Imat je lah. Kita nak beli ni. Nak try kat ni. Sini yang limited tu. Okay. Kita orang ambil ni dengan ni. Ni satu. Oops. Ni satu. Ni satu.
cepat di. Okay dah. Dadah. Bawa kena bag. Mak adik we buat keluarkan.